Hai korang, hari ni hari ke-6 aku dekat Korea. So sekarang kita nak pergi ke mana? Ke Suwon. By the way, pendek sangat video aku untuk kali ni sebab aku tak ada mood, sebab kasut aku kopak. Tapi korang enjoy je lah ya. Sekarang kita ada dekat Suwon. Suwon sangat tenang ya guys. So ini ialah Suwon Fortress. So siapa-siapa yang nak naik dekat atas, nak mendaki tu boleh lah. Tapi akunya tak rajin. Tapi actually dia punya tempat sangat-sangat cantik and tenang tau. Tak macam Seoul. So, ini adalah jalan untuk kita pergi ke mana? Ke rumah Sun Jae-ya. So dekat sini dia punya vibe dia memang best. Macam tenang, tak ramai orang. Lepas tu ada kafe-kafe yang nak kata estetik tu tak sangat, tapi dia comel. So kalau korang ada masa bolehlah singgah. Tapi aku nak jumpa Sun Jae. Yeay, sampai pun kita dekat rumah Sun Jae dengan Im Sol. Senang je nak pergi rumah ni. And dia landai, tak ada bukit bukau. Ni rumah orang je, so jangan buat bising tau. Sun Jae-ya, Sun Jae-ya. And kat sini pun memang kawasan rumah-rumah orang tau. Jangan buat bising ya. So ini adalah rumah Im Sol. Rumah Im Sol ni sebenarnya kafe. Memang masa aku pergi dia belum buka. So kalau korang nak pergi silakan. So kita dah habis melawat rumah Sun Jae dengan Im Sol. So actually aku tak ada mood tau. So sebenarnya kita jalan-jalan je dekat depan Suwon Fortress ni, just untuk ada-ada je gambar. Actually aku sangat-sangat bad mood sebab kasut aku kopak. Tapi dapatlah kita footage sikit-sikit ni ya. Boleh lah. So another tempat yang korang wajib sini kalau dah sampai ke Suwon tu is a library ni. Starfield Library Suwon. For me tempat dia memang cantik, tapi macam biasa je nyah. Tapi memang cantik lah. So ramai sangat orang bergambar dekat sini. So kalau korang dah dapat gambar yang cantik, dia punya background yang cantik, korang kena pergi tingkat 5 ataupun 6 tak silap aku. Dia kena pergi atas sikit untuk dapatkan background belakang yang cantik. So beginilah tempat dia. Worth it lah, boleh lah.